rasa pick up sikit lah. Jumpa lagi. Siapa nak pergi kedai Am, nak tukar coil plug, motor bermasalah, sila jumpa brother ni. Tengok motor gua dah sihat bro. Aku belajarlah sikit barang-barang. Dia ada apa barang kan. Cakap. Ha. Potong ekor. Okay. Bawah. Kabun. Bunga lawang. Bunga lawang letak dekat belakang spoket. Betul. Merah. Tu ada kabun juga, barang sikit-sikit. Siapa nak cari, boleh cari. Lagi sebulan 2 boleh banyak sikit. Level. Mantap. Thank you. Apa? Roger Brother Am. Bye, thank you for coming. Ya, gerak lu. Bye. Ciao. So dah settle dah dekat kedai Am. So kalau korang tak dengar sangat suara Am tadi, sorry. Tapi itulah, korang boleh pergi buat servis ke. Aku buat servis juga tadi. Servis, tukar coil plug. Nampak barulah tak ada sebu-sebu Mat. Kalau tak sebelum ni motor aku sebu-sebu tu. Aduh. Alhamdulillah semua dah okey. So bolehlah kita kembali ride dengan motor ini. Sekarang aku nak ke KL kejap. Macam biasa, hidup aku ni dengan KL je lah. Oi, lama tak rasa motor sini babe. Tapi coil plug yang aku tukar tu adalah brand aftermarket lah. So, tapi brand aftermarket tu yang Brother Am pakai juga. Jadinya dia kata setakat ni performance dia sangatlah terbaik. Nanti aku akan bagi feedback jugalah. Apa-apa kalau korang nak cari barang, boleh Roger Brother Am lah. Aku lama tak bawa motor ni babe. Rindu bawa motor sendiri. Aduh hai. Oi, sedap ya motor sendiri. Woohoo! Sempat tak hijau. Mantap, alhamdulillah. Tapi time-time gini nak pergi KL lah aduhai. Memang jam lah cerita dia. Sedap lah. Aku rasa bila tukar coil plug ni akan rasa ringan sikit lah motor. Tak tahu pasal apa. Oh, sedap lah. Bernafas semula motor aku. Aduh, dia nak masuk kanan. Kiri. Tepat lalu. Oh, rasa pick up sikit lah. Ke sebab aku dah lama tak bawa lah. Bang, tempat lalu bang, boleh tak bang? Bang, bagi saya lalu bang. Aku tak makan lagi ni. Daripada pukul berapa tadi duduk kat kedai kan, menyetelkan motor ni.
Lompat. Aduh. Bersantainya abang ini. Oh, tapi kalau korang tengok ada video Azmi Auto Vlog yang dia accident tu kan. Weh, kalau macam tu memang risau. Aduh, tiba-tiba anak buka pintu kan. Ya Allah, hai. Minta dijauhkan lah Seram oh kalau macam tu. Oh, gila-gila lah. Dia punya jam ni boleh buat apa-apa ning lah. Oh, asap hitam weh. Kalau korang tak ada, lupa nak cakap. Kalau korang tak ada nombor Amru, boleh roja aku. Nanti aku bagi nombor Amru. Tapi kalau korang dah join group Central ataupun group ZX Empire, ada je dalam tu. Woi, kereta Myvi tu bahaya tadi kalau korang perasan. Bismillah. Aku dah masuk angin dah ni, tak makan lagi ni. Baik ADV, sedap tu dengar bunyi dia berak-berak. Dia tukar gear kat sini tu. Ya Allah, bos ni boleh nak masuk kanan Apa dia? Gila-gila lah. Nampak? Kalau pick up memang tinggal babe. CC pun beza kan. Mantap bang. Mantap bang. Kita bersama abang ADV. Kona bang, kona. Mantap bang. Jangan tinggal ke saya. Oh, tak apa laju. Pick up memang pergi lah. Sekejap dah tinggal. Aduh. Mantap. Kita ride bang. Mantap. Woi, tayar abang ni boleh tahan je. Bawa batu. Oh, rasa ada power babe.
ban tak lepas. Mantap. Kita kejar awak tu. Jangan tinggalkan saya bang. Mantap di jalan raya. Aduh. Okeylah geng, video pun dah sampai sini. Fui, aku selalu susah sebut benda tu lah. Video pun sampai sini je dulu. Nanti kita sambung the next video. Apa-apa kita Roger, okey? Jangan lupa singgah-singgah kedai Am kalau korang ada masalah yang sama seperti aku. Nak sepi pun boleh. Okey, Papa Roger. Ciao, ciao, bye bye.